Jadi liquid penetrant, nama lain dia apa? DPI. DPI lagi? DPI itu dah penetrant inspection lah kan. Okey. Lagi apa? Nama lain dia. Okey. Alright. Jadi nama lain tadi dah cerita kan. Dia panggil liquid penetrant inspection. LPI, nama lain dia ada dipanggil ni, DIPEN. DPI kan. Dye penetrant inspection ataupun dipanggil juga sebagai penetrant flaw detection. PFD jarang orang sebut ni. Biasa orang sebut PT je. Simple kan? Ataupun dipanggil sebagai PT. Penetrant testing. Kan? Alright. Sebelum kita nak masuk terus ni, cerita pasal method kita nak cerita ni. Jadi saya explain dulu lah pasal korang ni semua nampak macam baru-baru lagi kan. Alright. Jadi kita cerita dalam NDT ni, first kita akan cerita tentang method yang ada lah. Method dalam NDT ni macam-macam kan. Contohnya yang kita nak belajar ni PT, ada yang dipanggil MT, kemudian RT kan, kemudian UT. Lepas tu UT ni pula ada advance dia pula, ada PAUD kan, ada lagi TOF kan. Kalau RT ni ada dipanggil computerized radiography, CR kan, computer radiography. Alright. Kemudian dia ada level. Dalam method ni dia ada level. Kan ada level 1, ada level 2, ada level 3. Kemudian certification scheme. Jadi certification scheme ni ada, contohnya boleh ambil certificate PCN contohnya, ataupun boleh ambil SWIP kan, ataupun boleh ambil ASNT ataupun ACCP kan, ataupun boleh juga kita ambil Malaysian Certificate, apa dia panggil SKM ke apa dia panggil? Tapi yang sekarang ni ada nama lain lagi kot dia panggil. Ya, ISO tu. Ada juga ISO kan, ISO 9712 kan. Kemudian Malaysia pakai SKM contohnya kan. Tapi ada nama lain lah. Kemudian kalau Australia dia ada AINDT ya. Okay. Alright. Jadi setiap method yang kita yang ada ni, method NDT banyak lah, berbelas-belas method kan. Tapi yang biasa kita pakai dalam projek inilah PT, MT, RT, UT. Itu yang biasa pakai, yang basic. Ya. Kemudian untuk advance pula kita ada computerized radiography ataupun dalam UT dia ada PAUD dengan TOF. Itu advance lah ni. Ni advance ni. Dua. Jadi setiap method ni dia akan ada label lah. PT, MT, RT, UT ada yang level 1. Kenapa boleh juga? Ada yang level 2. Oh dia sentuh je dia gerak. Okey tak apa. Ada yang level 3. Alright. Cuma kalau cerita level 1 ni, dia sebenarnya masalah kalau kita ambil NDT level 1 ni. Dia level 1 ni orang yang lack of experience lah, baru join kan. Experience pun baru dalam 5-6 bulan macam tu kan. Jadi dia boleh buat test tetapi mesti under supervision level 2 ni. Faham? Level 2 kena supervise dia. Dia boleh buat test, tak ada masalah.
Tapi level 2 yang akan supervise dia. Iaitu mengikut instruction writing. Dia ada instruction writing level 2 ni dia bagi kat level 1 contohnya lah. Maknanya level 2 ni sebagai dia punya supervisor lah untuk level 1 tu. Tapi dia tak boleh sign report. Kan? Report entity nak submit tak boleh sign. Dia boleh buat report tak ada masalah tapi tak boleh sign. Pasal tu market untuk level 1 ni, kalau untuk MT, PT, UT ni dia tak ada market. RT nanti saya cerita. Dia tak ada market. MT, PC, UT tak ada market level 1. RT adalah market. RT level 1 Malaysia ada. Faham? Pasal apa? Dia jadi assistant operator. Okay, level 1 RT ambil dengan apa, boleh ambil sekarang boleh ambil dengan dekat nuclear research, dekat Royan Tati kan. Dekat Sirin tak pasti boleh ambil tak set untuk ni. Nation set untuk RT lah. Faham Alright, jadi tak boleh sign report. Jadi pasal tu company dia nak level 2. Pasal level 2 dia boleh pergi seorang buat test, sign report, submit terus. Faham? Alright. Jadi level 2 ni dia boleh buat, dia boleh choose teknik apa nak buat, teknik fluorescent ke, non fluorescent ke. Kan? And then buat test, sign report, submit. Kan? Jadi tak payahlah nak hantar berdua pula level 2 level 1 nak pergi buat satu job tu. Seorang boleh pergi buat. Contohlah. Alright, kemudian level 3 ni apa? Level 3 ni adalah orang yang more experience. Dia macam level-level manager lah kan. Dia akan monitor aktiviti NDT lah dalam satu-satu company lah. Dan dia inilah yang tulis ataupun dia yang sign NDT prosedur kan. Kalau kita tengok prosedur ni mesti ada level 3 yang sign dekat situ. Kan? Betul? Jadi dia yang prepare dan juga dia yang sign prosedur. Jadi prosedur ditulis sign by level 3. Faham? Jadi itu different task ataupun job lah. Responsibility masing-masing kan. Untuk level 1, level 2, level 3 ni. Faham? Right. Jadi yang korang nak ambil sekarang, kita akan bagi inilah level 2 lah kot. Kan? Alright. Kemudian, certification scheme ni pula, kita boleh pilih. Nak pilih PCN ke? Nak pilih C-Suite ke? Kan? PCN kena carilah center yang buat PCN. Kan? Contohnya Royan Tati ada buat PCN kalau kat Malaysia ni lah. Ada 2-3 lagi lah yang buat PCN ada. Kan? Kalau C-Suite, nak ambil C-Suite hanya di TWI saja. Kalau kat Malaysia ni dekat Subang ni lah. Alright, ASNT pula, dia ada yang dipanggil dokumen yang dia keluarkan iaitu SNT TC1A. Jadi dokumen SNT TC1A ni dia under company. Ini company ni. Dia follow company written practice. Jadi beza dia, ada ASNT yang actual ASNT ada. Yang ni untuk level 2 dengan level 3. Kan? Dia kena pergi ambil exam under ASNT betul lah. Jadi kalau company, dia kena follow dokumen yang kita panggil SNT TC1A ni, iaitu under kategori company written practice. Maksudnya kalau kamu kerja dengan satu company A, kamu dah qualified under company A, lepas tu kamu resign join company B, kan? Set yang kamu ada tu dah tak valid. Pasal set yang kamu ada merujuk kepada company A tu. Resign masuk company B dah tak valid lah. Set. Faham tak ni?
Nah, itu yang dimasukkan dengan ini ASNT yang di bawah SNTTC 1A Company Written Practice. Tapi kalau korang ada C-suite contoh dia kan, C-suite tak kisah kau nak berhenti nak join company mana-mana pun, setahun 5 kali berhenti company join, tak kisah, cert masih valid, PCN pun sama kan. Tetapi tidak untuk SNTTC 1A, dia company certificate. Faham macam korang nanti company certificate, kau berhenti je company, join company lain, dia tak valid cert kau tu. Faham ACCP dia masih follow PCN C-suite lah, dan juga kalau yang lain ni samalah, dia follow sama macam PCN C-suite. Alright, okay. Kemudian untuk RT ni dia ada satu lagi, RT dia ada level 1, 2, 3 lah. Kat Malaysia ni korang hanya boleh ambil SKM saja, Malaysian Certificate je. Pasal ini control by Lembaga Pelesenan Tenaga Atom. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom ataupun English panggil inilah AELB lah. AELB kan, Malaysia Atomic Energy License Board. Jadi AELB hanya recognize kalau dekat Malaysia hanya sijil SKM saja untuk korang nak ambil RT, faham? Kalau overseas tu lain cerita lah. Contoh kau kerja overseas pakai sijil C-suite, RT C-suite overseas lah. Datang Malaysia tak boleh pakai. Kena exam, kena course and exam balik pakai SKM. Baru boleh buat RT kat Malaysia. Faham ni? Itu cerita dia lah. Okay? Alright, setakat ni faham untuk RT. Pasal apa? Bila kita deal dengan radiation source, ni control. Kan? Certificate dia cakap ambil ni saja, yang lain tak boleh buat. Pasal kita deal dengan radiation source tu. Faham? Okay. Terus ada satu lagi skop kerja ni dalam RT ni yang mana kita panggil RI, Radiographic Radiography Interpretation. Ataupun kita panggil RI lah. Jadi orang yang kerja RI ni, dia tak perlu nak turun dekat site, tarik source, keluar source, faham tak? Dia kerja dalam bilik gelap, review filem je kan, interpret filem. Faham Beribu lah filem satu hari kot, beratus filem satu hari. Kan? Okay. RI ni dia tak ada level 1. Dia tak ada level 3, dia ada level 2 saja. Faham ni? Kalau metek lain, MT, PT, RT, UT, TOF ke PAUD ke kan, dia ada level 2, level 3 ada lah. RI tak ada. RI cuma ada level 2 saja. Kan? Pasal level 2 ni dia lebih kepada interpretation of defect. Kan? As a level 2. Kan? Interpret defect kita. Habis saya nak ambil RI PCN, boleh? Boleh. Nak ambil RI C-suite, boleh? Kan? Nak ambil ASNT, ACCP, semua sertifikat boleh ambil RI level, tapi hanya ada level 2 saja. Faham Okay, ada question setakat ni. Ini intro ni, introduction saja. Nak faham the whole concept lah. Apa dia? Kira RI tu pun dah declare under lembaga atom tu. Tak perlu. Pasal
RI dia boleh je ambil mana-mana state nak. RT je yang kena ada SKM je. Kat Malaysia cuma SKM, Malaysian Certificate lah. Faham kan? Yang lain semua, state mana nak ambil, boleh ambil. Janji ada duit, boleh ambil state kan. Haji Din dia datang. Cikgu. Okay. Alright. Ada question boleh tanya, tak ada masalah. Alright. Alright, kemudian dia cakap sini, liquid penetrant adalah surface inspection method. Jadi maksud dia, surface inspection method bermaksud any defect yang terbuka dekat permukaan. Ni. Katakan dia terbuka dekat sini kan. Open surface. Open surface. Defect yang terbuka dekat permukaan. Bolehlah buat PT. PT boleh. Nak buat MT boleh tak? Boleh. MT. Boleh. And then contohnya ada defect defect lain lah dekat bawah sini. Contohnya ada crack kat bawah sini. Boleh tak detect? Boleh dengan syarat ada access. Kan ada access boleh lah. Nak buat PT boleh, ada access boleh. Nak buat MT boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi pipe 6 inci, contoh, pipe 6 inci, boleh inspect dalam pipe tu. Pipe 6 inci boleh tak nak inspect ni, buat root ni. Nak inspect dekat root. Tak boleh lah, nak masuk kepala pun tak boleh, nak inspect macam mana, betul tak? Pipe 6 inci. 6 meter sana, 6 meter sini. Macam mana tak boleh lah. Tapi tangki, tank. Besar punya tank. Masuk dalam tank, boleh tak? Boleh lah. Kan? Ataupun vessel. Kan? Boleh inspect, boleh. Bahagian root dia kan? Boleh lah. Ni welding defect ni, tahu tak welding defect tu? Besoklah kita belajar sikit welding defect. Okey. Itu yang dimasukkan dengan jika ada access untuk bahagian root. Alright. Tapi kalau defect-defect contohnya kat dalam sini ada lack of sidewall fusion ataupun ada slack dekat sini, kan? Ada porosity kat sini. Boleh jumpa? Tak boleh lah. Pasal dia duduk bahagian dalam. Kan? Yang ini, yang lack of sidewall, porosity, slack, yang ini yang kita kena pakai. Nak pakai apa ni? Jadi kita nak pakai contohnya dengan ini semua kita kena gunakan dengan sama ada RT ataupun kita pakai dengan UT lah pula. Kan? Pasal tak boleh dapat dengan PT dengan NT. Alright? Tapi boleh tak kita cari surface defect ni pakai ni yang dekat sini ni, defect yang dekat sini, boleh tak pakai RT, UT? Boleh jumpa tak? Rasa-rasa boleh tak? Boleh je. RT boleh. UT pun boleh, tak ada masalah. Kan? Bawah sini, boleh tak dengan RT, UT ni? Boleh. Boleh je jumpa. Faham? Tetapi kita kena tengok test requirement. Faham tak? Klien nak cari apa? Dia nak suruh cari surface defect saja. Kan? Ambil lah MTPT. Murah. Bayar murah kan? Kita nak bawa RT, UT bayar mahal. Operator mahal. Kan? Panggil pula budak PAUD datang. Nak check ni je. Nak check surface je.
mahal lah kos dia jadi, faham tak? Jadi surface method ni kalau kita pakai MTPT dia murah, kan? Kos murah. Itu cerita dia, kan? Jadi faham setakat ni ya? Jadi die pen ni ataupun LPI atau PT dia hanya untuk cari surface defect saja. Faham ya? Dia bukan nak cari bahagian dalam defect semua, memang tak dapat lah. Okey. Kemudian dia cakap dekat sini applicable to all non-porous ataupun non-absorbing material. Jadi material yang kita boleh lakukan test yang dikategorikan sebagai non-porous ataupun non-absorbing material, iaitu material yang bukan jenis menyerap. Tak boleh lah test material menyerap, mana boleh. Ataupun material yang porous. Porous ni dia berongga sikit. Jadi kalau porous ataupun absorbing material, kalau kita cerita porous ataupun material yang dikategorikan sebagai absorbing material, yang ini contohnya apa? Kayu. Boleh inspect kayu pakai PT? Kayu boleh? Tak boleh lah pasal dia menyerap, betul tak? Semen konkrit boleh? Boleh test pakai PT? Tak boleh lah, dia menyerap. Faham? Seramik tak boleh. Okey? Contohnya ataupun certain seramik, konkrit. Jadi ini yang dikategorikan material-material yang menyerap. Jadi material yang menyerap ni kita tak boleh test lah. Boleh tak kita nak test kaca dengan PT ni? Glasses. Boleh? Boleh lah. Tak ada masalah. Plastik? Boleh. Selagi material tu dia tak menyerap. Dan kebanyakan dekat projek kita akan test PT ni material apa biasa kita buat PT ni? Kabel. Biasa stainless steel lah. Stainless steel biasa kita test stainless steel. Pasal apa carbon steel dia jarang buat? Boleh buat, tak ada masalah carbon steel. Pasal carbon steel biasanya recommend buat dengan MT. Kan? Sama je, tujuan sama je. MT, PT tujuan nak cari surface defect. Kan? Jadi kalau dekat projek memang stainless steel yang selalu kita buat dengan PT ni, penetrating testing. MT tak boleh buat stainless. Kan? Stainless steel kita tak boleh buat MT. Pasal kategori material dalam MT tu pula stainless steel dikira sebagai non-ferromagnetic. Dia nak ferromagnetic material saja, iron, cobalt, nikel. Itu dalam MT. Faham setakat ni? Jadi kalau dekat projek kita selalu gunakan untuk stainless steel. Alright, buka prosedur. Prosedur ni, kenapa kita ada prosedur? Untuk apa prosedur? Tank. Tank. Rujukan. Lagi? Cara kerja. Lagi? Standard lah kan, pasal sini pun dia ada mention standard, ada certain dia refer pada spec kan. Jadi penting tak kita faham prosedur ni? Penting lah kan. Nanti kalau kau kerja dekat projek, tiba-tiba klien datang tanya itu ini tak boleh jawab kan. Jadi masalah lah kat situ. Jadi that's why sebelum kita buat apa-apa kerja dekat projek, dekat site, penting untuk kita baca dulu prosedur ni. Faham? Ya. Baca lah prosedur. Whatever orang datang tanya, kita boleh bagi tahu according to prosedur. Kita kerja according to prosedur. Jadi prosedur kena
baca, faham Jangan kau pergi bawa spray can, 3 jenis spray can dengan tisu ke cotton rag ke pergi. Benda satu tak tahu. Faham? Tak boleh. Mesti ni, baca ni. Buat UT, baca prosedur UT. RT, MT, whatever NDT teknik yang kita ada, prosedur nak buat kerja kena baca. And then kena bawa lah. Kan? Bawa lah. Jadi masalah yang selalu berlaku kat projek bila kita sendiri tak baca, ikut-ikut apa benda orang cakap, prosedur tak baca, itu masalah yang berlaku. Faham Baik, sekejap saya nak cari apa yang tak apa, nanti kita go through kat sini. Alright, yang ini slide yang apa yang daripada expert lah. Di cakap sini how does PT work? Dia kata dalam penetrant testing, liquid dengan high surface wetting characteristic digunakan kepada surface component di bawah test tu. Jadi di sini dia kata penetrant akan penetrate ataupun masuk ke dalam surface breaking defect melalui capillary action. Jadi capillary action ni teori dia macam ni je. Contohnya ada 2 straw. Satu straw yang besar, satu straw yang saiz dia kecil lah. Alright. Jadi bila kedua-dua ni kita masukkan ke dalam satu gelas air, kita akan dapati bahawa level air tu akan lebih tinggi pada straw yang kecil berbanding dengan level air yang masuk ke dalam straw yang besar tu. Faham? Jadi daripada situ dia akan tengok sama ada surface wetting dan sebagainya. Ataupun dengan cara lain kita faham di sini capillary action tu bermaksud kebolehan liquid untuk masuk ke dalam rongga. Faham tak? Itu maksud dia dari sini. Pasal dalam teknik PT ni, kejayaan test kita tu bergantung kepada liquid tu masuk ke dalam defect kalau ada. Kalau dia tak masuk, kita miss defect lah. Jadi ini yang kita tengok kat sini. Ini teori dia lah. Yang ni yang tabung yang besar kan. Ini kecil sikit, ni yang paling kecil. Jadi yang paling kecil ni nampak tak? Dia punya level of liquid tu lebih
tinggi berbanding dengan yang besar tu kan. Jadi ini yang dimasukkan dengan capillary reaction. Jadi dia cakap kat sini, fenomena ni liquid naik ataupun climb ke dalam ini small opening disebabkan oleh surface wetting properties daripada liquid tersebut. Kemudian dia cakap sini, apa yang kita boleh expect melalui PT? Dia cakap kat sini, almost any material that has relatively smooth non-porous surface. Kan? Jadi permukaan yang smooth macam meja ni kan. Tapi meja ni tak boleh kita inspect. Tapi dia smooth macam tu. Ataupun non-porous ni maksudnya bukan yang jenis menyerap. Ataupun yang jenis berongga. Jadi apa yang kita tak boleh nak inspect melalui PT ni? Dia kata komponen dengan permukaan yang kasar. Seperti sandcasting. Pasal apa? Bila kita nak remove excess penetrant tu, nampak banyak ni. Contohnya dia buat teknik fluorescent. Masih nampak ni banyak. Jadi susah nak cuci sebenarnya. Cerita dia pasal apa dia tak berapa recommend untuk rough surface tu. Pasal susah nak cuci. Nak cuci 100% tu susah. Kan? Alright? Contohnya ceramik material, wood, ataupun material fibrous dia panggil. Plastic part that absorb. Material yang absorb. Contohnya plastik. Ada yang tak absorb, ada yang absorb. Komponen yang ada coating. Jadi kalau dekat projek, kan, contohnya dekat plant yang dia orang buat shutdown, okay, ada cat dekat atas dia, boleh buat PT. Habis tu nak buat macam mana? Sekarang klien nak juga buat PT kat situ. Kena buang lah. Buang cat. Siapa yang buang cat? Bukan kita lah. Kan kita pergi buat inspection. Yang buang cat, orang dekat projek tu lah. Kan kita datang buat inspection. Kecuali kalau ada sikit-sikit, boleh lah kita tolong buang. Ini ada 10 join, 20 join, semua cat penuh. Jadi bukan kerja kita lah untuk nak cleaning 100% benda tu kan. Kecuali dalam konsep dia kata memang kita kena buatlah. Okay. Kenapa ada cat, ada corrosion, ada macam-macam dekat permukaan tu, kita kena buang. Pasal kalau tak buang, nanti liquid, kita pakai cecair liquid, dia tak boleh nak masuk pasal tutup dengan cat contoh dia kan. Dia tak boleh nak masuk, tertutup. Jadi defect yang tertutup, cat liquid tak boleh masuk. Itu cerita dia lah kenapa nak kena remove. Semua kotoran nak kena remove. Apa jenis kecacatan yang kita boleh jumpa lah? Mana-mana kecacatan ataupun defect yang terbuka di permukaan, contohnya pada produk, rolling product, contohnya roll product ni, plate contohnya, ataupun casting. Casting material. Tahu tak casting ni macam mana? Material casting tahu? Tak tahu. Block engine tu casting lah, dia buat daripada casting lah. Block engine motor, kereta kan. Tahu? Itu material casting lah. Korang pernah memancing tak? Memancing? Pernah? Dulu pernah lah budak-budak. Batu timah tu, beli ke buat sendiri? Beli. Zaman saya dulu buat sendiri. Iaitu dengan cara kita ambil bateri kan. Pecahkan bateri tu, ambil timah dia, kita panaskan timah tu. Lepas tu ambil daun, kita buat cone, masukkan dalam tanah. Kan? And then ambil lidi duduk tengah-tengah. Kan? And then curah timah cair tu masuk ke dalam. Itu casting lah tu. Faham? Alright. Jadi apa kecacatan dalam casting ni? Iaitu cold sharp, hot tear, porosity, blowhole. Alright. Forging pula macam mana? Apa maksud material forging? Contohnya kita bentuk dia, hammering kan.
hammer bentuk dia, ataupun dia ada acuan dia mana dia ketuk, pam, kan? Itu forging. Ataupun welding. Jadi dekat projek kita banyak pergi dekat welding lah. Jadi welding ni ada macam-macam defect. Selagi defect yang di permukaan saja yang kita boleh jumpa lah. Sama juga. Semua ni defect hanya yang terbuka di permukaan saja. Okey. Jadi contoh kat sini mana defect yang terbuka di permukaan, yang buka. Yang pecah di permukaan boleh jumpa. Tapi kalau yang subsurface macam ni, internal, memang kita akan miss lah. Pasal apa? Pasal liquid tak boleh nak masuk dalam dia. Right. Jadi dalam PT ni, proses dalam PT ni, pertama sekali pre-clean. Pre-clean ni paling penting. Okay. Okey, jadi kalau kita tengok sini, cara nak buat PT ni, pertama adalah, dia ada dalam 6 atau 7 step lah. Pertama, surface preparation ni. Nanti kita go through. Cara nak apply penetrant. Okay. Kemudian nak remove excess penetrant. Kemudian drying. Dia kata tak semestinya perlulah dry tu. Kemudian apply developer. Kemudian buat inspection. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Post clean and protection. Nanti kita go through satu-satu. Alright. Jadi surface preparation ni dia ada dua. Satu dia panggil physical method. Physical method ni contohnya kita pakai grinding, filing, sandblast ke. Itu semua physical method lah. Biasanya kita gunakan untuk nak buang scaling, slag, corrosion ataupun any relate to carbon. Tetapi masalah dia apa? Physical method must be used with care and only where their use is unavoidable. Jadi masalah dengan physical method ni, dia taklah recommend sangat. Pakai grinding, pakai filing tu tak recommend sangat. Kenapa? Dia takut macam ni tau. Physical method ni. Kemungkinan akan ada sepihan. Contohnya ada crack kat sini kan. Dia takuti ada ni sepihan metal ni duduk atas ni. Faham? Dia panggil apa? Smear metal. Faham? Ada sepihan besi duduk atas tu. Jadi bila ada sepihan besi contoh dia kan. Jadi menyebabkan liquid tak boleh masuk lah. Kan? Pasal tu dia kata ini pun adalah maksud kalau memang tak boleh elakkan. Faham? Kalau boleh elakkan, jangan pakai grinding, pakai power brush ke. Faham? Dia recommend pakai apa tau? Contoh yang ini dia kita contohkan dulu. Macam mechanical method ni, dia kata crack is closed at the surface due to metal smearing from the grit blast operation ni. Itu tutup defect ni. Ini ada crack kan? Crack ni, nampak crack ni. Tapi dekat atas tu tutup. Pasal apa? Pasal kita buat sandblast contoh dia. Ni crack tertutup ni kat atas dia. Jadi dia kata sini, smearing of surface can close defect. Boleh tutup defect. Itu masalah dia. Pakai mechanical method ni. Alright. Jadi yang dia recommend pakai apa? Chemical method. Chemical method ni macam pakai macam-macam cara lah.
boleh pakai ultrasonic cleaner, boleh pakai solvent cleaner, boleh kan, mana-mana yang pakai chemical. Jadi chemical method bagusnya nak buang apa? Oil, grease, paint, kan? Jadi contoh vapor, dia gunakan vapor degreasing lah. Hot solvent degreasing boleh, cold solvent degreasing, solvent material with emulsifier, acid, alkaline, steam cleaning, paint remover. Alright, jadi ini contoh-contoh cara nak remove kotoran daripada permukaan lah. Jadi kalau kita tengok dekat kita punya ni, surface preparation 6.0. Alright, buka dekat sini. Ni ada table ni kan, surface preparation, finishing and cleaning including type of cleaning solvent, essential variable. Ni kena buat ni. 6.0, clause 6.0, surface preparation. Ni Hazrain. Baca surface preparation tu 6.1. In general, satisfactory result may be obtained when the surface of part is in the as welded, as rolled, as cast, or as fork condition. Surface preparation by grinding, machining, or other method may be necessary where surface irregularities mass indication of unacceptable discontinuities. Apa maksud dia? Melayu cakap apa? Dia kena ada surface dalam satisfactory result. Lepas tu surface preparation tu boleh pakai grinding machine or method lain sesuai. Dia tak menghalang macam dia tak kacau dalam macam sini. Okay, thank you. Jadi dalam 6.1 surface preparation tu, dia essential variable. Maksudnya benda ni kena buat. Faham Right, secara umumnya dia kata result yang satisfactory itu maksudnya yang kita puas hati lah, boleh diperolehi bila mana permukaan satu-satu bahagian itu dalam keadaan as welded. Kalau kita nak inspect welding, as welding, kan? Maksudnya kita tak ada grind sampai hilang welding tu. Alright, kemudian as raw, as cast ataupun as forged condition. Maksudnya kita tak ubah apa-apa kat sini, permukaan dia tu. Jadi surface preparation dengan cara grinding, machining ataupun method-method lain boleh boleh diperlukan, dikatakan bila mana permukaan itu irregularity, maksudnya tak sama rata ataupun mungkin kita boleh faham di sini dia tak smooth lah kot, kan? Yang mana boleh masking indication, iaitu tutup indication tu. Alright? Pada satu-satu discontinuity yang kita tak terima. Faham kat situ Alright, 6.2 ni. Siapa baca ni 6.2? Irfan baca? Prior to each liquid penetrant examinations, the surface to be examined and all affected zone which exact areas within at least 1 inch, 25.4 mm, shall be dry and free of holes depth, grease, lint, scale, weldy plugs, wax sputter, paint, oil, and other extraneous matter that could obscure surface openings or otherwise interfere with the examination. Explain. Penting untuk liquid penetrant examination, surface dia perlu inspect
hingga to area HKZ at least 1 inci. Lepas tu perlu bersih daripada segala minyak, grease ataupun butter, cat plugs ini ataupun penasing lah, yang boleh kacau liquid tu untuk masuk dalam ikat tu. Okay, thank you. Jadi 6.2 dia kata prior tu apa? Sebelum lah kot, kan? Sebelum kita lakukan liquid penetrant, pemeriksaan liquid penetrant ni, permukaan itu perlu diperiksa dan semua HAZ area, iaitu dalam 1 inci, lebih kurang 1 inci tu, 25.4, mestilah kering dan bebas daripada kotoran, grease, lint, scale, welding flux, spatter, cat, minyak dan ada extraneous matter yang mana ni menghalang ni surface opening ataupun mengganggu dengan pemeriksaan kita. Jadi cerita ni macam ni. Kalau kita buat inspection dekat well, dalam prosedur ni bagi tahu, kan? Sekejap. Kenapa dia bagi tahu mesti bila kita nak inspect tu, mesti masuk sekali dengan HAZ tu. Mesti kena inspect sekali HAZ tu. Cracking kat mana? Between tu government dan HAZ. Jadi cracking tu berlaku kat mana? Area HAZ. Area HAZ, okay. Thank you. Contohlah kan. Right, contohnya ni centerline well. Right. Jadi bila kita buat inspection, kita bukan buat inspection dekat well saja tau. Right? Well tu kena buat lah, tapi kena inspect juga kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan, ini well kan? Ni kawasan HAZ ni. Ni kawasan HAZ. Dalam prosedur ni dia suruh ambil berapa? Sekurang-kurangnya jarak daripada tepi well ni adalah 1 inci lah. Sini pun sama. 1 inci. Faham ni? Kena cuci betul-betul ni. Kawasan HAZ dan well dengan HAZ kawasan ni. Pasal itu adalah kawasan yang kita nak inspect ni. Faham tak ni? Bukan kita check kawasan weldment ni saja. Dia kena cover juga kawasan HAZ. Pasal apa? Kemungkinan crack tu belum boleh tak berlaku dekat HAZ? Boleh. Ada je kemungkinan crack berlaku kat situ. Kan? Dekat kawasan toe sini boleh. Kalau dekat well ni macam-macam lah. Kan? Transverse crack pun boleh. Chevron pun boleh. Kan? Centerline pun boleh. Faham jadi pasal tu dalam prosedur dia suruh kita inspect kawasan sini. Ini kawasan inspection kita. HAZ plus well plus HAZ sebelah sana. Boleh Sebenarnya buat UT sama tak? Sama juga. Buat MT sama tak? Sama tak? Itu kawasan yang kita kena buat inspection. Interpret film RI. Radiographic interpretation film. Sama tak? Sama. Kena inspect kawasan tak? Well dengan HAZ. Kena inspect. Alright? Jadi benda ni cerita yang suruh cover HAZ ni semua. MT, PT, UT, RT, sama.
Semua cover kawasan tu. Okay. Faham setakat ni ya? Alright, 6.3 ni. Ni siapa yang? Ini Wafi. Solvent removal shall be used as obtaining agents. Removal may be a type of pre-examination technique by spraying the dynamic to the state. The day can be wrapped up by clean in to park to take a patient at all the rescue unit. So, solvent removal tu mereka sebagai ejen pembersih. Removal tu akan digunakan untuk pre-examination klinik dan menemukan seluruh penguasaan untuk diuji. Kotoran tersebut akan boleh dibersihkan menggunakan kain bersih lah. Kain bersih ulang balik pressure. Alright, thank you. Alright, jadi 6.3 tu dia kata solvent removal shall tu apa maksud shall? Mandatory. Kan, dia ada dua satu. Shall dengan should. Jadi perkataan shall ni ada lagi satu should. Kan? Shall ni mandatory, kena buat. Wajib. Itu ayat shall tu. Kalau dia kata should tu boleh buat, tak nak buat tak apa. Kan? Dia bukan mandatory. Jadi tengok kalau dekat sini dia ada tulis perkataan shall, maksudnya mesti kena buat. Wajib. Perkataan shall tu sendiri merujuk pada wajib lah. Mestilah digunakan sebagai cleaning agent. Ejen pembersih itu maksud dia. Remover yang digunakan untuk pre-examination. Maksudnya pre-examination tu pemeriksaan sebelum. Okay. Adalah dengan cara spray lah, kepada keseluruhan area yang kita nak test tu. Jadi bila kita pakai solvent remover ni, kita kena spray semua tu lah. Ni, cover ni. Kan? Pencucian mesti cover ni, the whole thing ni. Ni lah HAZ, metal HAZ ni mesti kena cuci kawasan sini. Itu maksud dia kat sini. By spraying to the entire area to be tested. Area yang kita nak test ni lah area dia. Kan? Kemudian kotoran boleh di wipe out, di ni lah lap kan. Kita lap dia dengan menggunakan lint free cloth. Apa maksud lint free cloth tu? Kain buruk. Lagi? Dia kain bukan kain buruk lah kan. Lint free tu maksudnya kain yang tak ada perca. Tulislah kat situ. Perca kain dia tak ada. Jangan kau pakai kain yang ada perca. Faham tak? Kau lap tu ada apa? Perca-perca dia jatuh dekat situ. Faham? Itu masuk lint free. Pakai kain yang tak menghasilkan perca-perca kain. Tahu tak perca kain? Bulu ke apa benda ke, tak nak macam tu. Pasal nanti kan tiba-tiba kau tengok benda macam apa, perca kain tu nampak macam crab pula. Itu dia ganggu kita punya interpretation. Pasal tu dia tak nak. Tulislah lint free tu cloth, kain bebas perca. Tak tahulah kau bahasa orang sekarang ni pakai perkataan apa tak tahu. Perca-perca kain dia tak nak. Kemudian repeat, ulanglah operation tu, bersih tu sampai kotoran tu hilanglah, remove ataupun dibuang. Kemudian 6.4 kita tengok sand and grit blasting is prohibited before liquid penetrant test.
Dia kata kat sini tak boleh pakai teknik sand ataupun grit blast sebelum dilakukan ni penetrant test. Inilah dia takut benda gini lah. Tu. Kan? Ni tertutup bahagian atas ni. Crack ada sampai ke bawah crack. Ni. Tapi atas tertutup. Ini kerana apa? Kerana pakai inilah grit blast ni. Pasal tu dekat projek kan dia tak bagi pakai kalau kata join tu nak buat contohlah join tu ataupun material tu dia nak buat MPI. Sorry nak buat MPI ataupun die pen dia memang dia tak bagi buat grit blast ni. Terutama PT tak boleh. Kalau nak cuci pakai cleaner, solvent cleaner, pakai yang tadi lah yang kita discuss tadi tu. Chemical method ni kan. Yang ini. Ni vapor degreasing, ini semua chemical ni. Hot solvent degreasing, cool solvent, emulsifier, pakai acid, alkaline, tak apa. Pasal ni chemical. Kan? Dia tak akan buat menyebabkan bahagian atas crack tu tertutup. Dia tak akan jadi macam tu. Ataupun stain cleaning boleh. Paint removal. Kan? Tapi biasa kat projek kita pakai apa? Solvent cleaner banyak kan? Okey. Siap. Sebelum kita start pasal saya nak tengok dekat sini. Saya nak start dengan viewing requirement. Kita nak start dengan ni sekejap. Pasal tadi kita masuk pada surface preparation kan. Kita nak tengok viewing requirement. Saya cari. Right. Jadi dalam PT ni dan juga MT. Dia PT MT ni cara kita nak inspect dia ada dua. Satu ataupun kita kategorikan dia viewing requirement. Okay. Fluorescent ataupun color contrast. Alright. Fluorescent ni, teknik fluorescent ni dalam contohnya kita buat PT fluorescent dia panggil. PT fluorescent. Nak kena ada apa ni kalau buat fluorescent ni? Satu nak kena buat dalam bilik gelap lah kan. Sorry. Right. Satu kita buat dalam bilik gelap. Dark room. Kemudian dark room tu pula dalam prosedur ni dia tak cerita nak buat ni. Dalam prosedur ni tak ada buat fluorescent ni. Kan?
Jadi sebenarnya boleh buat tak? Sebenarnya tak boleh lah. Pasal dalam prosedur tak mention. Betul tak? Cuma untuk kita punya knowledge, kan? Jadi kalau ada nak buat teknik fluorescent, maksud dia kena ada dark room, kemudian kena ada lampu kecil kat atas ni. Dipanggil ambient light ataupun background light sini. Kena ada background light. Supaya bilik tu jangan terlampau gelap. Faham Alright. Selepas tu, contohnya mamak ni dia buat inspection dekat sini. Alright, jadi kena ada satu lampu iaitu lampu UV, UVA light. Kan? Dan lampu ni kena suluh dekat sini lah. Dekat inspection table ni. Kan? Dekat projek boleh tak buat teknik fluorescent ni? Kita jangan tengok prosedur ni. Dekat projek lah, biasa boleh buat fluorescent. Boleh je kalau klien nak, boleh buat. Tapi leceh lah, pasal apa? Nak kena cari canvas, nak tutup kan. Contohnya ada satu joint tu, dia kata nak buat fluorescent ni. Kena tutup dengan canvas, nak cari scaffold kan. Lepas tu nak cari lampu UV ni, nak tarik extension cable. Benda-benda macam tu dia leceh macam tu. Tapi boleh buat, boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi ikut prosedur sini buat, tak buat. Faham prosedur sini tak buat. Tapi kalau ada requirement klien nak buat, boleh buat. Tapi prosedur kena buat balik lah. Kena masukkan ni lah, fluorescent teknik. Faham Jadi itu requirement untuk fluorescent. Yang mana kita punya prosedur tak cover ni. Kemudian color contrast. Nama lain color contrast kita panggil apa? Dia kata color contrast PT. Jadi maksudnya kita tahu teknik ni adalah non-fluorescent. Nama lain dia non-fluorescent. Faham? Kalau dia kata non-fluorescent, maksudnya bukan yang teknik tu. Ataupun dipanggil color contrast. Ataupun dipanggil teknik visual. Visual PT. Ataupun dipanggil teknik visible. Visible PT, visual PT, color contrast, non-fluorescent, itu adalah merujuk kepada satu teknik yang hanya kita perlu buat testing di bawah cahaya matahari, dipanggil daylight. Daylight itu maksudnya bawah cahaya matahari lah, ataupun white light. White light. Contohnya ni lah white light ni. Ataupun dipanggil artificial white light. Alright, jadi tengok dalam kita punya ni test material. Tengok dekat sini, tengok dekat viewing condition tu. Viewing requirement 5.0 atas tu. Berapa dia minta ni kadar cahaya tu? 100 FC apa? Apa FC? Football club. Foot candle. Faham tak ni? FC tu foot candle. Maksud dia, zaman dulu, dia nyalakan sebatang lilin, and then dia berdiri 100 kaki. Faham? Alright? Itu masuk foot candle kat sini.
Ataupun mungkin dekat sini dia kata 100 foot candle ni ada 100 candle, jarak satu kaki, itu cahaya terang dia tu. Faham tak ni? 100 candle lilin, kadar cahaya terang dia tu macam tu lah. Ataupun bersamaan dengan 1076 LX tu apa? Lux. Faham sama ada dia pakai full candle ataupun dia pakai lux, LUX, tulis kat situ. Okay?